Alright, Assalamualaikum geng. So, selamat datang ke YouTube channel aku, Mio Caster. Hari ni aku dah dekat spot mancing ikan haruan, spot sawit. Ada banyak lorong ni. 1 2 3 4 5 lorong aku tak silap aku, tapi aku akan fokus kat lorong ni sebab sini selalu strike. Lorong dia panjang, dia sambung dengan parit belakang. So, kalau macam ni aku akan try SP. Tengoklah kalau selalunya kalau macam ni SP lah makan. Ui, panas tu oi. Pakai sunscreen dulu boleh tak? Kita pakai sunscreen dulu. Panas. Pakai eyeless skin. Eyeless skin. Bismillah. Pakai sikit-sikit lah, tunjuk-tunjuk sikit. Okey. So jom. Tanpa buang masa aku nak merepek apa tak tahu. Kita set up, kita mancing. Let's go. Alright geng, so jom kita set up kita mancing. Video ni aku buat raya ketiga. Aku baru balik beraya ni, sekarang dah pukul 3 dah. Set up SP, kita mancing. Soft rock pun ada gini. Sebelum ni aku duk mancing pakai soft rock, tapi selalu ayak yang macam ni dia makan SP. Oh lemak, kotak soft rock tak bawa pula. SP pakai warna hijau, ekor merah. Seandainya aku tiada lagi. Ini keren. Okay, aku pakai yang 5 gram je. Allah. Okay, siap. Setup SP. So, jom kita mancing. Untuk setup aku hari ni, aku menggunakan rod ultralight 16LB daripada Tachi Nighttalon. Aku pair dengan reel Sonic CS. Okay, tali 15LB, leader 20LB. So jom, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya aku akan kena dekat tengah-tengah sikit. Depan-depan ni tak ada. Tapi tak tahu kot dia nak makan depan kan. Okey, makan. Boleh makan. Curut. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Si curut. Makan SP warna hijau. Mantap. Curut yang strike pertama. Alhamdulillah. Oh, makan. Dia luah balik. Dia makan lepas tu dia buang weh. Rare betul. Tapi kecil lah cara dia makan tu. Tapi tak apa, kecil pun kita layan. Ini payah nak jemput sel padu-padu. Selalu curut makan. Saya besar payah lah nak jemput kat sini. Entahlah pupus lah kot. Aduh, strike off camera pula. Okey.
Ikan yang kedua. Strike off camera pula dah. Ya Allah ya Tuhanku. Sayangnya. Release kedua. Nampak macam mana geng dia? Tak ada rezeki nak tunjuk momen strike. Aduh. Okey lah. Tak apalah. Tak ada rezeki nampak macam mana. Strike yang ketiga untuk hari ni. Yeah boy. Mantap. Strike yang ketiga. Jenuh pujuk weh. Ranking size untuk hari ni. Boleh lah. Okay, jom, let's go. Thank you. Lama tak kena selesai tu. Selalu sini curut je. Aduh juga. Lama tak masa. Alhamdulillah. Okay guys, so aku rasa sampai sini saja video aku untuk kali ni. Sebab aku tak bawa bateri spare. Bateri aku dah nak habis dah. So ada 3 strike untuk hari ni dalam masa 40 minit casting. So Alhamdulillah ada yang sudi ambil umpan. Tapi sayangnya ada beberapa strike yang tak sempat nak record. Problem. Okay geng, so thank you yang mana tengok sampai habis. Sampai